Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan cabaran utama Kementerian Kesihatan bukan membina hospital baru. Sebaliknya memastikan kemudahan itu mempunyai tenaga kerja mencukupi untuk beroperasi dengan berkesan. Menurutnya, negara kini berdepan kekurangan serius graduan perubatan bagi memenuhi keperluan sistem kesihatan awam. Bagi pengambilan pertama pegawai perubatan siswazah tahun ini, hanya 10% kekosongan berjaya diisi kerana bekalan graduan yang terhad. Beliau berkata langkah lebih berani perlu diambil untuk meningkatkan pengeluaran graduan perubatan, memperbaiki kebajikan petugas kesihatan serta menangani penghijrahan doktor ke sektor swasta dan luar negara. Isu tenaga kerja itu memerlukan pendekatan menyeluruh seluruh kerajaan dan tidak boleh dipikul kementerian sahaja. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dancun membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.